Jom hari ini kita tengok bagaimana proses untuk improve keselesaan memandu Suzuki Jimny dengan mengurangkan cabin noise. Sebelum tu kita ambil reading 6 poin cabin noise dulu. Kemudian dia tanggalkan semua door trim cover dan panel plastik lain. Lepas tu bersihkan mana-mana stiker yang melekat di panel. Lepas dah bersih permukaan panel tu, barulah diorang start pasang produk tu. Kalau dah tangan besar macam paha, janganlah berangan nak pasang sendiri. Outer layer aluminium foil tu ada fungsi. Selain memantulkan haba dan menghalang bunyi frekuensi tinggi, ia juga melindungi lapisan bawah daripada kerosakan dan memastikan pemasangan lebih kemas dan tahan lama. Package yang kita ambil ni termasuk sekeliling door panel tapi tak termasuk lantai dan rooftop. Roller ni penting untuk memastikan ia melekat kemas dan rata serta elakkan gelembung udara. Untuk second layer ni, diorang gunakan produk lain yang nipis sikit. Workmanship diorang ni kemas. Mana lubang yang kena potong diorang buat betul-betul? Yang ni pula adalah noise absorber pasang dekat plastik panel pintu depan. Panel pintu boleh bergetar disebabkan sistem audio atau pergerakan kereta. Bahan penyerap bunyi dapat membantu matikan getaran tu. Bila pintu dah lebih kedap bunyi, speaker dalam pintu akan berbunyi lebih solid, bass lebih kemas dan kurang gegaran. Rubber seal ni pula untuk mengurangkan bunyi angin dari luar dan pintu ditutup dengan lebih kedap. Barulah tak ada bunyi macam tin Milo kosong. Yang ni pun sama function vibration damper digunakan di pintu kargo belakang. Dah siap pasang semua, kita test balik tahap bunyi cabin noise.
pattern dia. Test 1 before, test 2 after, different punya result lah. Okay. For biasanya untuk dekat pintu depan, dia dalam 70. Biasanya 50 ke atas tu consider memang sangat bising lah. Disebabkan dari awal 70, dia akan turun 57 lah. Biasanya kalau dari awal 50 lebih, dia akan turun dalam 30 lebih macam tu. So kalau kita nak tahu dia punya efektif, biasanya 5 dB ke atas memang dah consider ada improvement. Macam tu. So, 5 dB ke atau minus ke plus? 5 dB sebab dia just tolak minus ya. So kalau lebih daripada 5 dB maksudnya memang improvement lah, memang banyak lah tinggi. Sebab tadi pun pakai material yang tebal kan. Termasuk juga dekat bahagian fender belakang. Fender belakang pun sama 74 macam tu. Fifth door pun ada buat 72. Sebenarnya 70 lebih ni agak bising sebenarnya, sangat bising. Biasanya 70 lebih ni dekat bumbung. Jarak kat pintu. Kat pintu paling bising kita dapat 60 lebih. Fifth door ni dekat mana? Fifth door pun di belakang. Okay. Macam tu. So inilah result dia. Kalau kita nak tahu perbezaan dia, biasanya highlight warna biru ni mana area yang kita buat lah. Okay. Macam tu.